Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku, episod yang ke-54 kali ini. Semoga negara kita Malaysia sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia menonton video-video saya, dan bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel saya, sila subscribe dulu. Semoga ianya membantu saya berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, di dalam era globalisasi dan dunia tanpa sempadan sekarang ini, teknologi digital tidak lagi menjadi kemewahan, tetapi ianya sudah menjadi satu keperluan. Dari cara kita berkomunikasi hinggalah kepada cara kita bekerja, teknologi digital telah merubah setiap aspek kehidupan harian kita. Maka itu, seperti banyak negara-negara di dunia, transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama negara kita Malaysia. Ianya merupakan peralihan cara kita bekerja daripada bentuk dan sistem lama kepada yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital yang lebih cekap dan mampu menjadikan Malaysia kekal berdaya saing dan relevan di peringkat global. Salah satu daripada teknologi digital yang banyak digunakan di merata dunia sekarang ini ialah yang terkait dengan teknologi biometrik di dalam pengesahan identiti. Ianya sering disebut sebagai pengesahan biometrik atau di dalam bahasa Inggerisnya biometric authentication. Secara umumnya, pengesahan biometrik ini adalah satu kaedah mengesahkan identiti seseorang berdasarkan kepada ciri-ciri fizikal ataupun tingkah laku yang unik dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Antara jenis-jenis pengesahan biometrik yang sering digunakan sekarang ini termasuklah penggunaan cap jari, pengecaman wajah dan juga pengecaman suara dan juga mata, di mana ciri-ciri biometrik ini adalah unik bagi setiap individu dan sukar untuk dipalsukan. Antara contoh-contoh penggunaan kaedah pengesahan biometrik ini yang sangat meluas digunakan sekarang ini ialah di dalam sektor kewangan dan juga perbankan seperti internet banking, transaksi atas talian dan sebagainya. Yang keduanya ialah dari segi hospitality seperti daftar masuk di hotel, akses bilik dan pejabat. Di pihak kerajaan pula ianya sering digunakan sebagai pengenalan diri, my card dan juga penguatkuasaan undang-undang untuk semak lesen dan sebagainya. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, tidak ramai di antara kita yang tahu bahawa ada dua teknologi pengesahan biometrik di mana negara kita Malaysia telah mendahului dunia. Jadi dalam video kali ini saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua berkaitan dengan dua teknologi tersebut. Jangan lupa untuk tonton video ini sehingga ke akhir untuk mendapat gambaran dan maklumat sepenuhnya. Yang pertama, pasport elektronik ataupun e-pasport, dan tidak ramai di antara kita yang tahu bahawa negara kita Malaysia adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan pasport biometrik ataupun e-pasport ini. Untuk itu saya cuba paparkan di sini satu video ringkas tentang e-passport Malaysia dan sejarahnya. Malaysia invented passport technology the entire world now uses, and we did it 27 years ago. Love Malaysian innovation stories? Follow us for more mind-blowing facts. March 1998. While the world was using paper stamps, Malaysia launched the world's first biometric passport. Digital facial recognition, thumbprint technology, completely revolutionary. Fast forward to 2025. That innovation earned us third place globally on the Passport Index, tied with Germany, France, Italy, Belgium, Denmark, Switzerland, and South Korea. 174 countries welcome Malaysians visa-free. That's more than most realize.
We set the global standard decades ago, and now we're reaping diplomatic benefits worldwide. Every time you see biometric security at immigration, that's technology Malaysia pioneered when most countries were still stamping physical books. The Malaysian passport isn't just powerful for travel. It's testament to our technological leadership that the world quietly adopted without giving us credit. Sometimes, the best innovations are the ones everyone copies and forgets who invented them. Ever flexed your Malaysian passport abroad? Seperti yang dinyatakan di dalam video tadi, e-passport Malaysia mula dikeluarkan pada bulan Mac 1998, di mana teknologi ini dibangunkan oleh sebuah syarikat tempatan yang menjadi perintis di dalam inovasi dokumen perjalanan elektronik. Pasport ini mengandungi chip mikroelektronik yang boleh menyimpan maklumat biometrik pemilik pasport berkenaan yang boleh digunakan untuk pengesahan identiti pemegangnya dengan lebih selamat dan pantas. Jadi e-passport biometrik Malaysia ini bukan sahaja menjadikan perjalanan kita lebih selamat, tetapi juga mempercepatkan proses immigration di pintu masuk negara-negara yang kita lawati. Jadi sebagai negara pertama di dunia yang memperkenalkan pasport biometrik ini, Malaysia telah menetapkan satu standard keselamatan yang digunakan secara global sekarang ini, iaitu pertamanya mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan identiti, dan yang keduanya memudahkan pemeriksaan immigration dengan sistem e-gate di pintu masuk. Jadi menjelang akhir tahun 2008, sebanyak 60 negara telah mula mengeluarkan pasport biometrik ini, dan angka ini telah meningkat kepada lebih 150 negara pada waktu sekarang ini. Keduanya, MyCard. Pada tahun 2001, Malaysia telah mengeluarkan kad pengenalan pintar ataupun Smart Identity Card pertama di dunia untuk pengenalan diri rakyatnya. Ketika itu, MyCard ini adalah kad pengenalan diri yang paling canggih di dunia. Sebab apa dikatakan paling canggih ketika itu? Ada beberapa ciri utama MyCard yang begitu menonjol. Yang pertamanya, dia ada chip pintar ataupun smart chip. Jadi MyCard bukan sekadar cetakan nama dan pengenalan diri, tetapi ada microchip yang menyimpan data-data keselamatan seperti kriptografi yang menyembunyikan maklumat supaya tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Keduanya, dia ada data-data biometrik seperti cap jari serta maklumat-maklumat peribadi yang lain seperti gambar berwarna dan juga sijil digital. Jadi MyCard ini dalam satu kad saja ianya ada pelbagai fungsi, termasuklah identiti rasmi kewarganegaraan, lesen memandu, rekod kesihatan asas, rekod immigration, pembayaran tunai online seperti Touch and Go, dan juga akses kepada perkhidmatan kerajaan seperti KWSP, JPJ, LHDN dan juga hospital. Malah yang paling terbaru ialah pelaksanaan bantuan sara hidup kerajaan dan juga penyasaran subsidi minyak RON 95 juga menggunakan MyCard. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya, kita dapati bahawa Malaysia terbukti adalah antara negara perintis di dalam memperkenalkan teknologi pengenalan biometrik ataupun biometric authentication ini melalui inovasi e-passport biometrik yang diperkenalkan pada tahun 1998 dan kad pengenalan pintar Smart IC MyCard pada tahun 2001. Teknologi ini dibangunkan melalui inovasi syarikat tempatan yang mengandungi chip digital dengan maklumat biometrik dengan ciri-ciri keselamatan yang padu. Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang kecil sahaja, tetapi negara kita berjaya mencipta inovasi yang menjadi ikutan dunia.
Walaupun kita sudah berjaya dalam aplikasi teknologi biometrik ini di peringkat dunia, namun kita masih terus melakukan R&D dan inovasi. Malah ada maklumat terbaru daripada MIMOS yang menyatakan bahawa kita sekarang ini di dalam proses memperkenalkan My Digital ID, satu pengenalan digital yang tidak menyimpan data biometrik, tidak menggunakan chip dan membolehkan rakyat Malaysia menggunakan satu identiti sahaja. Semoga dipermudahkan usaha ini, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang sudi menonton video saya hingga ke akhir. Mudah-mudahan sedikit sebanyak maklumat yang telah saya kongsikan tadi memberi manfaat kepada kita bersama. Sekiranya kawan-kawan suka dengan video saya kali ini, sila subscribe channel ini dan juga like, share dan komen video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton lebih ramai lagi kawan-kawan yang berada di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.